Order daripada bot sekejap je masuk, lepas tu dia cancel. Okey, yang kedua RM24.25. 1 km pick up, 14 km drop off pergi PJ. Okey, kita accept ni RM24.25. 3 minit saja jarak pick up, 1 km lebih, dan kita drop off beberapa boleh kilometer. Cancel buat kali kedua berturut-turut. Aku dah nak sampai lah dekat PPR Desa Tun Razak sebelah kanan ni. Aku dah nak sampai, dia cancel. Kali kedua berturut-turut di cancel oleh passenger. Inilah nasib seorang pemandu e-hailing. Terus masuk dia yang ketiga, Connaught Avenue Condominium, hantar pergi Menara South Point Tower, Medan Side Putra Selatan, Mid Valley. RM10.90. Spray dekat korang punya. Oh, dia dah cancel pula. Korang punya kereta setiap kali ada. Okey, yang kedua. Yang pertama dia dah cancel, pergi Pavilion, RM11.50. Okey, order yang pertama kita bermula sekali lagi. Chesterfield tadi dia cancel. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod yang ke-55. Sebenarnya aku baru saja tamatkan episod yang ke-54 di Seremban sebentar tadi. Sekarang tepat pukul 12 malam, 12 pagi, hari Isnin. So kita mulakan dengan episod baru. Aku akan reset trip A dan trip B ni untuk kita mulakan episod baru, episod yang ke-55 Jeff Grab Vlog episod yang ke-55 kali ni. Okay, aku dah online kan. Aku tak pasti aku akan dapat order tak daripada Seremban menghala ke Kuala Lumpur ni. Tetapi jika tiada, aku akan sambung video episod yang ke-55 ni pada keesokan harinya lah. Sekarang ni dah pukul 12 pagi. Mungkin esok pagi ataupun tengah hari petang aku akan sambung semula untuk video ni. Tidak pasti akan dapat order ke tak di Lebuh Raya Utara Selatan dari Seremban menghala ke Sungai Besi ni. Kalau ada aku akan update lagi lah. Kalau tak ada, bermakna kita mulakan semula episod yang ke-55 ni siang nanti. Sebab pada episod yang ke-54 semalam aku dah dapat 3 order. Mula-mula dia bagi area Ceras saja. Aku bermula pukul 10 malam tadi. Daripada Bandar Tasik Selatan, LRT hantar pergi ke Taman Ceras. Lepas tu order yang kedua daripada MRT Gate C Taman Connaught hantar ke flat Taman Bukit Ceras. Lepas tu aku dapat order yang ketiga daripada Ceras juga, kawasan situ, sekitar 2 km daripada tempat drop off order yang kedua tadi, untuk pick up order yang ketiga, hantar ke Forest Hike Ampangan Seremban Negeri Sembilan, sejauh lebih 60 km. Aku dapat bersih RM66 macam tu lah. Okay, sekarang kita on the way pulang. Jika ada order, aku akan sambung lagi video ni. Jika tidak ada, kita cancel video ni. Sambung pada episod yang ke-55 Jeff Grab Vlog pada keesokan harinya. Okay, Jeff Grab Vlog dari Jeff Gareng. Hari ni kita sambung episod yang ke-55 yang tergantung semalam tengah malam daripada Seremban. Nak sangat ambil order, hantar jauh-jauh daripada Ceras sampai Seremban tengah malam, balik kosong badan muka aku. Tapi itulah adat seorang e-hailing part-time driver kan. Handsome juga sikat tepi ni, image baru. Hujan pula. Ok, jom kita isi minyak, lepas tu kita terus sambung episod yang ke-55 Jeff Grab Vlog untuk kali ini. Sambungan yang semalam lah, hari Ahad tengah malam semalam. Minyak benda kelip-kelip tu, nampak? Ok, lepas isi minyak nanti kita sambung dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-55 pada hari Isnin di bulan Januari 2026. See you later. Selesai isi minyak RM50 dekat Shell Bandar Tasik Selatan ni. Ok, kita reset trip A untuk keseluruhan perjalanan, trip B untuk setiap trip. Ok, kalau ada order masuk nanti aku akan update lagi untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-55. Dah masuk dah. Pick up 3 km, drop off Mid Valley Mega Mall 11 km. Ok, kita ambil lah first order of the day, RM13.60.
Pick up dekat Lorong Badang, Taman Chesterfield. Berapa kilometer tu? 3.8 kilometer. Itulah masa aku rasa sebab map ni tak update lagi, dia tak detect, GPS ni tak detect aku punya location lagi. Padahal aku dah dekat sebelah MRR2 dah ni, Bandar Tasik Selatan Shell ni. Tak sampai rasanya 3.7 3.8 km ni. Shell Bandar Tasik Selatan. Kita bermula pada hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Permudahkanlah urusanku dan urusan kalian semua, dan juga murahkanlah rezekiku dan rezeki kalian semua, rakan-rakan pemandu e-hailing, sama ada part time ataupun full time. Semoga kita semua mendapat rezeki yang murah dan dipermudahkan urusan kita. Depan ni Proton Saga yang baru tu 1.5 cun juga, dan power. Okey, kita pakai seat belt. Tak nampak Proton Saga tu. Aku tak nampak. Balikkan sikit. Tu dia Proton Saga tu. Proton Saga terbaru. Korang boleh dapatkan kabel fast charging Mac Dodo ni dekat description. Car phone holder ni pun boleh dapatkan dekat description. E-hailing sticker juga boleh dapatkan dekat description. Juga penyembur Fabrics ni, anti-bag premium, untuk korang spray dekat korang punya, dia dah cancel pula, korang punya kereta setiap kali ada. Okey, yang kedua. Yang pertama dia dah cancel, pergi Pavilion, RM11.50. Okey, order yang pertama kita bermula sekali lagi. Chesterfield tadi dia cancel. Okey, aku reset trip B ni yang dah jalan 0.9 km, 900 meter dah jalan. Lumrah menjadi part time driver, kadang-kadang di cancel passenger, kadang-kadang kita yang mengancelnya. Jumpa kat tempat drop off nanti dekat Pavilion Bukit Jalil. Cancel buat kali kedua berturut-turut. Aku dah nak sampai dah dekat PPR Desa Tun Razak sebelah kanan ni. Aku dah nak sampai, dia cancel. Kali kedua berturut-turut di cancel oleh passenger. Inilah nasib seorang pemandu e-hailing. Terus masuk order yang ketiga, Connaught Avenue Condominium, hantar pergi Menara South Point Tower, Medan Syed Putra Selatan, Mid Valley, RM10.90. Kalau yang ketiga ni juga dia cancel, I don't know what to say lah. Dua order berturut-turut di cancel setelah aku hampir kat tempat pick up point. Tidak mengapalah, bukan rezeki kita, so kita kena reda nak meneruskan sajalah pencarian order yang ketiga ni. Yang pertama lah untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-55 ni. Dua order yang pertama telah di cancel. Okey, kita jumpa dekat tempat drop off nanti dekat area Mid Valley, kalau dia tak cancel, dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-55. Bye for now. Selesai drop off order yang pertama setelah dua order berturut-turut cancel. 13.4 km pick up dengan drop off. So kita drop off Cik Nadia ni dekat Menara South Point. Bersih kita dapat RM10.90 saja untuk 13 km lebih. Okey, kita jumpa lagi pada order yang kedua sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-55. Order daripada Boat sekejap je masuk, lepas tu dia cancel. Okey, yang kedua RM24.25. 1 km pick up, 14 km drop off pergi PJ. Okey, kita accept ni RM24.25. 3 minit saja jarak pick up, 1 km lebih, dan kita drop off beberapa boleh kilometer. Okey, order yang kedua untuk episod 55 ni kita ambil daripada Bolt. Betul ke jalan ni? Okay, betul ni. Kita menghala ke mana jalan ni?
keluar jalan besar ni. Dekat belakang ni je sebenarnya. Dekat sebelah ni je sebenarnya. Nak kena pusing-pusing jauh. Padahal dekat seberang ni je. Tapi nak kena pusing satu round 1.3 km. Nak buat macam mana? Kita kena teruskan jugalah. Padahal dekat seberang jalan je. Tapi dah terlepas Bukan dah terlepas lah. Tempat aku drop off tadi tu tak match dengan tempat aku nak pick up ni. Sepatutnya dia kena melintas. Tapi tak apalah, kita pick up dia. Agak tinggi juga order boat pada kali ni, RM24 lebih untuk berapa belas kilometer. Tapi kita tengok nanti ending dia semasa drop off nanti. Sekitar Mid Valley ni aku nak pergi pick up order yang kedua daripada boat. Dalam Jeff Grab Vlog episode 55. See you later. Selesai drop off order yang kedua daripada boat ni. Total 14.6 km jarak pick up dengan drop off dekat M-Bank Petaling Jaya ni, Wisma M First. So total kita dapat RM24, RM21.19 lah lepas tolak komisen. Total tadi RM24 lebih lah dia bayar guna in-apps payment daripada Bolt. Okey, kita jumpa lagi nanti pada order yang ketiga jika ada. Oh, depan ni stadium MBPJ ni, the home of Selangor Darul Ehsan. Kan, stadium MBPJ tu kan? Boleh zoom tak? Betul lah tu, ni stadium MBPJ ni. The Red Giants, how are you? JDT kirim salam. Johor Darul Takzim. MBPJ Stadium of Selangor Darul Ehsan. Teringat masa MPPJ FC menjuarai Piala Malaysia, kelab pertama yang menjuarai Piala Malaysia 2004 dulu. Juan Manuel Arastegui, siapa lagi? Coach Dola Saleh masa tu, Pablo Dola yang manage MPPJ FC. Arastegui, siapa lagi seorang tu? Import tu aku dah lupa dah. Okey, kita jumpa lagi dalam order yang ketiga Jeff Grab Vlog episod yang ke-55, 55. See you later. Okay, kita buat stadium tour lah dekat stadium MPPJ ni. Okay, ni lah stadium MPPJ Away Open Selangor FC. Nampak ke? The home of Selangor Darul Ehsan Football Club, MPPJ FC. Mentality juara, The Red Giants, more than football. Oh, ni dia punya apa, shop merchandise untuk Selangor FC. Selangor FC, merah kuning lambang kebanggaan. Selangor melangkah kejayaan. Season pass mesti ikut sini. Oh, tak pasal-pasal kita buat stadium tour Selangor FC dekat stadium MBPJ lah. Dulu MPPJ, sekarang ialah MPPJ. Okey, jumpa lagi pada order yang ke-3 sebentar lagi. Jeff Grab Vlog episod 55. MBPJ Stadium, the home of Selangor FC. Diorang ada buat repair padang ke, macam ada construction ni. Kalau tak beli tiket ni boleh tengok, ikut sini ni. Boleh tengok ikut sini ni kalau tak beli tiket. Stadium MBPJ. Saja aku singgah sebab dah lalu dekat sini stadium MBPJ ni. Lama dah tak turun stadium ni. Kita pun dah semakin tua, dah kurang turun ke stadium. Okey, jumpa lagi pada order ketiga sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-53. Okey, order seterusnya daripada Bolt juga. Nombor 2 Jalan Stadium, hantar pergi sekitar Endah Parade dekat Sri Petaling. Okey, aku reset 0.4 km selepas stadium tour MBPJ Stadium ni, Selangor FC ni.
Alright, goodbye MBPJ Stadium. We are going to Seri Petaling. Dalam OD yang ketiga, Jeff Grab Vlog episod yang ke 55 pada hari ini. Dekat saja 940 meter. Kita spray satu das Febri ni supaya baunya nyaman. Masih lagi di sekitar stadium MBPJ. Okey, kita jumpa dekat tempat drop off nanti untuk order ketiga, merangkap order kedua daripada Bolt. See you later. Dari Jeff Karim. Selesai drop off order yang ketiga, total 17.6 km jarak pick up dengan drop off daripada area stadium MBPJ tadi tu, hantar ke Endah Regal Condominium dekat Seri Petaling ni. So total RM15 collect from the passenger, RM2 Bolt akan bayar. Ni total lah, ride fare RM11, toll RM4, already include in total. So nanti Bolt akan bayar lah, confirm price. Okay, sebenarnya ini ialah kali kedua di package RM15. Kali kedua aku dapat MD menggunakan aplikasi Bolt sepanjang aku bawa Bolt dalam setahun yang lepas tu. Yang pertama kali dulu dekat Kelang, daripada Kelang pergi ke TBS aku dapat. Ni yang kali kedua ni, daripada area PJ tu, Kelana Jaya tu, hantar pergi Endah Parade ni. Setelah aku buat MD ke TBS lah, menggunakan Bolt lah. Kalau Grab memang senang lah. Bolt ni agak rare lah untuk dapatkan MD balik ke rumah aku. Okay, so kita tengok berapa income kita hari ni. Untuk dia masih lagi on lagi MD daripada Bolt ni. Untuk Bolt kita dah earning untuk hari ni, mana ni, today RM21.24 ni tak update lagi ni. 15 campur 20, betul lah ni, RM35.79. Tapi ni week ni, kat mana nak tengok hari ni punya? Kat mana nak tengok hari ni punya? Bolt ni agak, dia macam tak update lah. 20 campur 15, 35, lebih kurang RM35 lah. RM35, dua order daripada Bolt. Grab tadi RM10.90, RM11, RM45, RM46 lah, RM46. Satu booking daripada Grab ni. Total RM46 kita dapat hari ni. Total trip A kita jalan RM49, 49.8 km, RM46 lebih kurang kita dapat daripada dua apps ni. Kita bermula tadi pukul 1.55, dua order cancel betul-betul tadi. Sekarang pukul 3.40, 1.55, 2.55, 3, tak sampai 2 jam lah. Tak sampai 2 jam kita dapat RM46 lebih kurang lah untuk dua job. Kita punya MD untuk Bolt ni masih berjalan, tapi aku rasa dah tak ada lah kot. Sebab aku dah hampir dah, Seri Petaling ni dah menghampiri pun aku punya rumah dekat Bandar Tasik Selatan. Jadi itulah saja untuk hari ni, untuk episod yang ke-55, bersambung daripada episod yang ke-54 tengah malam semalam, yang aku balik kosong daripada Seremban tu, hantar daripada Ceras tu. So untuk episod 55 aku sambung hari ni. Terima kasih semua yang belum subscribe, tolong subscribe channel Jeff Karim kat YouTube, Facebook page Jeffrey Aizat Shah boleh follow, dan aku punya Facebook account personal Jeff Karim 2. Juga aku punya TikTok Jeff Karim. Aku punya Instagram, Threads dan X Jeffrey Aizat. Aku punya blog jas.my, www.jas.my, dan aku punya Facebook page untuk cerita bola dalam bahasa international, dalam klasik football stories modern years. Jumpa lagi pada episod yang ke-56 akan datang. Berhati-hati memandu. Daripada aku Jeff Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.